sebenarnya aku menanti sekian lama mau bagi tahu. Aku dah menangis air mata berdarah dah ni. Aku dah orang kenal sebagai Irfan Red Flag. Red flag. Oh my god. Aku pula digelar sebagai budak baru. Lepas tu kacau senior. Rasa kau kena kecam. Oh my god. So, Pika. 3, 2, 1. It's a prank. Adakah dengan cara cakap saya tu ada Kawasaki Ninja? Adakah dengan cara main motor adalah cara untuk mendapat dengan motor Kawasaki Ninja? Di manakah anda tahu saya Kawasaki Ninja? At least partner aku ada ZX 400 bukan skuter ataupun R50. Aku rasa Ipan ni betul rasa kecewa kan. Dia baru nak buat video apa yang dia punya target yang pandai dia naik motor dah sama. Motor dah masalah. Rupanya simpan dia dalam rumah dia. Nama aku Sofia Jin. Sofia Jin yang tak kuat wheel ke? Hai korang, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube Aluminium Pika Pika Pikachu. Hai, welcome back to YouTube Apika Pika Pikachu. Sebelum konten ni bermula, korang jangan lupa untuk subscribe, komen dengan like konten Fika ni tau. Sebab kenapa dalam konten ni ada banyak benda yang terjadi. So korang, hari ni Fika nak buat konten pertama yang Fika akan shoot bersama dengan AI team yang lain. Ini adalah konten pertama selepas Fika masuk dalam AI team. Korang rasa konten apa Fika nak buat? Yelah, hari ni dah bersiap-siap, dah cantik-cantik, outfit top. Salah. Top tutup dengan boots macam ni. Itu apa? Takkan nak buat catwalk kot. Catwalk boleh je buat. Catwalk boleh buat, tak ada masalah. Tapi sebenarnya hari ni konten yang Fika nak buat adalah konten reveal kenderaan pertama yang Fika dapat purchase selepas masuk dalam AI team. Korang rasa apakah diorang akan cakap? Yelah, masa-masa AI je dia tunjuk tak beli barang apa-apa. Ini adalah konten pertama Fika nak post kat YT. Seperti yang korang dengar uru-uru itu kan dia cakap Abel kau dah cakap dalam konten pasal motor Fika. So this is my motor. Smart tu Pika. Comel tak? Okay, untuk motor ni dia actually adalah motor yang kedua Fika. So Fika nak review dekat AI team lah. Sebab dah hari tu masuk orang cakap. Nah, akhirnya setelah penantian yang ditunggu-tunggu, Fika rasa Fika dah beritahu Kak, tapi orang kata aku dah tengok lagi. Betul tak? Betul. Agak tak apa-apa ke? Tahu lah, aku dapat agak je. Sebab mindset aku kalau kau ni motor. Dah haru lah. Sebab inilah impian aku sebenarnya. Nak ada macam bukan orang luar tapi macam satu tim yang pandai bawa motor besar dan ada motor besar sendiri. Dia bukan pinjam orang lah. Maksudnya ada motor sendiri so boleh pergi ride mana-mana. Betul tak motor? Betul. Right. Tapi akak tak tahu itu apa. Dalam keadaan 3, 2, 1. Silau. Silau Lepas sikit, lepas sikit. ZX 400. ZX 400 ni baru betul weh. Tapi satu je Pika. Belum dapat jadi geng lagi sebab dia warna putih. Aduh lagi. Kalau kau tengok motor-motor kat dalam tu semua warna hitam. Ada bomboloni warna putih. Ada lain lah. Weh minyak ada. Tadi memang panas terik. Fika bawa tadi pun panas betul-betul. Kita tak masuk dalam. Tak pernah biarlah. Dah jadi kan nak. Tak apa kau baru ambil Ya, tapi I bawa jatuh. Kau tak sampai. Kau pula teruskan. Kenapa kau tak ambil 25? Sebab sebelum ni Fika dah pakai Ninja 250. So bila ambil 25 balik semula dia macam biasa. So nak yang lain sikit. So rasa tak puas juga. So nak upgrade sikit. Jadi ZX4. Kenapa kau jatuh itu? Sebab tak sampai. Tinggi. Lepas tu Fika kan kurus. Siap pakai boots lagi. Kau dengan aku, kau lagi tinggi sikit daripada aku. Ya. Kalau nak berat, aku berat sekarang berat 49. Kau? 41.
41 motor 400 ni. Ya Allah. Ya. Tu yang jatuh tu Kak, malu 10 minit. Tapi untuk motor ni, Fikai lagi tinggal pada Kak Bella pun tak sampai 12 kaki. So, memang terpaksa pakai bus sendiri. Untuk bagi nampak dah tinggi tu sikit. Okay Pika, Ya. nak surprise apa je lepas ni? Rasa nak surprise. Akak boleh call dia orang. Akak boleh call. Hazan ke? Hazan dah nak balik tu, aku try call Hazan. Serahkan dekat Pika dengan Hazan. Ha. Kau buat apa lah Hazan? Kau buat apa? Nak bagi duit 100 kan macam mana kat Medan. Kalau boleh aku bagi dah balik. Kenapa tu? Sebenarnya Hazan dah pernah layan satu kat kau. Kau suka serius lah bila kat kau. Ya, apa pasal? Aku takut. Kerja satu. Jangan lah main tu kat dalam. Tunjuk apa ni? Bukan just lah, itu gurau-gurau saja kan Hazan. Best lah. Okay. Suka dia santai kat Hazan. Inilah pencapaian sekali pertama. Selepas masuk dekat AI team. Ya. Pencapaian pertama. Baru masuk tu apa hari kan, tapi dah ada pencapaian. So, dekat Hazan boleh perkabirkan lagi. Let's go. Apa dia eh? Awak ada dekat mana nak? Dia nak tunjuk apa? Pika jangan tunjuk muka Pika. Kau baru masuk. Ya Allah. Bukan ada warna, ada warna. Saya baru nak suruh orang tengok AI team sebab berjaya. Baru nak berangkat over. Okay, so Hazan kat mata dulu. Dengan dia Hazan. 1, Saya rasa macam banduan lah macam ni. 2, 3. Ini motor Tahu tak apa? Ini motor besar sebab Ha? tayar besar. Okey, Dia punya kepala ni pun besar. Besar. Tangki pun besar. besar betul. Motor besar ni. Oi, Motor besar ni. nama dia apa? Kalau tengok yang dia tulis kat sini ZX4R. Dia nama sebenar dia. Apa nama sebenar? Yang orang sebut-sebut dalam konten Abel, dalam masa kita masuk itu orang sebut. Ingat tak? Saya tak tahu ni motor awak tu. Betul. Waktu Pika Hazan, je lah macam mana nama Pika lepas masuk AID. Kau bawa motor besar kan? Tak boleh ke Hazan? Cuba terus naik, aku tak percaya. Ya kau. Apa nombor plate? 8936A. Salah. Ada tulis sendayan motor ni. Wey, betul mak. Macam mana kau bawa weh? Style tu. Sebab tu aku tengok aku tadi. Kau nampak ni tak? Ini kalau sini dekat muka kau ni gelap ke? Tanya. Alhamdulillah boleh pegang ni. Boleh, tapi panas sikit. Tapi ni kan panas. Saya pegang ni lagi panas. Awak lagi hot. Boleh Ni lagi panas. Tepuk. Boleh bayar duit minyak lah Hazan. Takutnya. Okey, minyak kosong. Best dia tengok. Hazan kan panas. Ya Allah. So boleh lah. Gila awak nak isi ni. Tengah Hazan belanja lah. Rekod tau, rekod. Uish. Rekod. Ready. Rekod. Semua orang rekod. Tak bagi QR turun cash. Okey, fotografer satu. Sika satu. Tak, fotografer ada duit fotografer. Oh, Baju. okey. Fotografer masa tu. Fotografer sebab dia baru masuk kerja hari ni. Oi. 50. Engkau dah 3 hari 3 keping. Weh. Okey, dia masuk lagi lama, dapat lagi banyak. Besok bagi lagi, okey? Okey, Hazan. Terima kasih belajar betul-betul kan? Betul. Okey, terima kasih. Fotografer tak payah. Fotografer tak payah. Tak, fotografer dia bagi fotografer ni. Biarlah dia. Saya bagi dulu. Saya Fotografer. betul. Ni terima kasih kat akak-akak Jengong yang bagi duit raya. Thank you Kak Juru. Semoga dimurah rezeki, panjang umur dan murah urusan. Amin aja. Jom selfie. Duit raya daripada akak Jengong, guys. Thank you Kak Juru. Thank you Hazan dengan Kak Juru bagi duit belanja Fika dengan fotografer. So, thank you so much Hazan. By the way, tahniah Pika. Ini achievement awak yang paling hebat lah ni. InsyaAllah semoga Pika lepas ni akan ada banyak lagi achievement yang lebih membanggakan. InsyaAllah. Thank you Hazan. Thank you for support. Thank you bagi duit. Apa ni? Duit orang kata duit belanja dengan duit minyak.
Okay, so Azan nak balik dulu kan? Saya nak balik dah. Okay. Thank you Azan. Bye. Please. Alright, next seterusnya kita nak panggil item lain untuk tengok motor yang Fikah beli. Anda, Rina. Nak masuk konten boleh? Kau tak masuk AI team lagi dia ada motor. Ini dah melampaui batas, dah tikam kepala bos-bos ni kau ni. Dah 4 tahun baru ada motor besar. Kau ada motor. Wow, sugar mommy. This is the real sugar mommy. Aisyah boleh berbunuh. Kau bila dah Aisyah boleh. Kau bila awal tunjuk macam ni, kau lebih kat macam aku nak berpartner dengan kau. Bukanlah ganda. Wow, cantiknya. Aku ada. Wih, Tapi Aisyah panas. 400. Serius? Aisyah duduk atas tu. Alah, tak serius lah. Panas gila. Ya. Aku duduk tadi. Alah kain. Ya, tak, kena bagi sejuk, kena bagi sejuk je. Lain ganda, lain. Kalau record dia nak FYP tu. Dah. Kalau nak label lagi aku sejukkan. Boleh? Cuba. Cuba. Oh. Azan, bawa Azan. Okey. Aku ajak kau naik motor. Naik motor clutch. Betul. Cikgu JPJ, dia Lagi ni kalau nak masuk konten, nak saya masuk konten boleh, tapi kena ada payment baru saya kelakar. Tak ada payment saya tak kelakar Boleh. Kalau ada akak saya ada. Sikit. Okey. Kalau kau boleh belajar dalam kau mengalahkan Raina, kau lagi cepat belajar, aku akan bagi kau RM200. Dalam konten tu. Kalau saya boleh belajar ni dalam masa seminggu. Bukan seminggu. Aina hari tu dalam 1 jam lebih lah. Okey, kalau saya dapat sejam, saya nak minta akak punya kereta Taken Turbo. Azan. Akak bagi saya. Sini Zan. Depan Zan. Tak apalah, saya tak pandai bawa motor kelas saya. Biarlah. Biarlah. Tak apalah Zan. Kan dia ambil lah. Ambil. Aku takut dia nak ambil BM kau pula. akak bagi saja saya tak nak. Ya, motor aku. First time kan. Konten buat racing motor dah ke? Bila hari tu kau ada sebut dalam konten. Habis pun ada sebut-sebut. So netizen banyak tanya, so Fika apa lagi? Tunjukkan je lah. Okay Fika, disebabkan tu jom malam ni. Malam ni? buat video motor. InsyaAllah, boleh. So akak ada Akak ada pun. Ya. Tak, sebenarnya Ada kawan. Una pun ada. Tapi Una kena beli motor. Boleh lah Una, jom. Je lah Una. Tak reti. Kan sama je clutch ni. Sama je. Dia cuma ada clutch yang kalau 125 dia ada depan belakang. Kalau yang ni dia soket sikit. Soket je. Berat tu memanglah berat. Cuba je. Lagi? Weh jangan weh aku takut tu dah lah jatuh tu. Dia ada jatuh. Okay, saya pegang. Ya, cepat. Ya, make up siapa? Aku pegang. Tekan break. Okay, Una. melayang ni. Tak. Laju lah lagi statik. Motor berat, lagi berat. Lagi lah dia statik. Cuba jantung. Boleh Kau lah tengok Una tayar kan. kan? So boleh lah Kalau Una. tayar, kalau nipis Sama-sama tak sesuai Una. corner. Tapi kalau tayar tebal-tebal, corner sedap. Ya. Dia lagi secure. Besar tayar tu. Dia masuk 2 hari dah ada motor. Rif, jual motor kau Rif. Malu Pika Rif. Jual je motor. Rif, Tak pandang pun macam gitu. Tapi dia ada geng dengan Rif warna putih. Warna hitam putih. Boleh lah kita geng. Macam tu je aku Tukarlah. Nak tukar apa? Rezeki Rap kali hitam. Dah aku dah suruh dah rap colour hitam. InsyaAllah. Kalau konten ni angkat dah Harley tu. Okey je lah. Color ni. Tak boleh jadi geng. Kena hitam. hitam juga. Ha. Motor ni nombor plate belakang tak ada, side mirror tak ada. Ada lah Daus tu. Oh, saya kata Aus. Daus. Aus. Plate tu okey. Kita tak pakai plate ni daripada Sabah dah nampak dah. Tahu tak? Plate besar macam ni. Tak, dia
ni standard GPJ. Aku dah kena tahan. Sabar lagi nampak. Dari Indonesia lagi nampak. Exhaust pun kena buat Banyak ni. Habis Ya. motor Mama Hari tak ada benda. Tak apa. Hazan dah bagi duit belanja tadi. Cing. Ya, Hazan bagi duit belanja. Isi minyak ni 50. Ya. Itu tak pakai subsidi. Tak pakai subsidi. Kalau pakai subsidi 30. Ni best kau pula. Nak sayang. Tapi tak panas ke kalau kau sandar kat sini? Tak boleh cukup. Wow. Luar aku ni pelecuk. Double Sebab tu disc pakai bro. subsidi. Double Sabar. disc bro. Oh, tapi ada pesan calar lah ada Ya, jatuh. Sebab tu Fika pakai boost tak sampai. 400cc. Budak baru. Perempuan ZX4. Jangan lari. Boleh bawa motor belakang. Budak baru. Perempuan 400cc. Kawasaki Ninja ZX4. Takkan pakai R15. Double kill. Memanglah okey. Tapi Tidak tu lah. 3 silinder. 3 silinder. Silinder lah, Apa yang 675 3. SRK. Ambil SRK. Nanti Saya marah. apa ada. Aku panggil gampang Baru dia. ada. Official lah tanya ni presiden. Ada official ke? Apa? Join kita pergi ride bila-bila nanti. Dia putih. Dia tak sesuai. Cakap dah apa Duk. Adalah motor. Kau kan tak masuk grup. Mana ada masuk grup? Hitam putih. Kau masuk grup Oh, kena buang balik. Boleh buang balik. Boleh buang. Buang. Yang penting warna hitam. Ni tahu kan tu warna hitam lah. Kisah sisi berapa? Yang tu Tak. Ni Langsung buat pergi dah ada 1E. qualification. Pergi 17. Guna tau dia kat sini. sama macam ni ramai orang gunakan. Aina tapi motor kau memang berguna pun. Betul. Hari tu kita orang ular alik pergi kedai. Botol Naik kau motor memang kau. kena rogol kau lah. Hari ni dah 2 kali dia pergi kedai tu. Aina nak naik tak? Aina kata Aina nak naik. Cubalah. Tapi Why ada- not? Tapi jangan ada Mesin jahit dia kena siut. single seat lah. Single seat. Jangan Boleh, ada boleh. Mesin jahit siut. Apa yang mesin jahit ni? Oh ni. Sabarlah, Bel. Nanti ada duit saya tukar lah. Naik ni pergi tadi. Ayang, lagi Tapi seorang. dekat-dekat je. Lagi seorang. Ni. Sabar ya, dia standard lagi. Baik bawa Standard motor. lagi. Baik bawa motor Aina macam ni. Sabar best, dia ni lagi. Baru 2 hari. Kau 2 hari. Tak adalah 2 hari. Dah 5 hari sebenarnya. Kan seminggu lah. 619 km. Aku yang ambil. Okey, aku ambil ZX4. Okey, bila? First day launching. ZX4. Baru 400. 400 kilo. 400 kilo first day. Bulan 1. Sekarang? Sekarang 400 kilo. 400 kilo. Oish. Habis tak banyak ride kot. Kita jalan-jalan, pusing-pusing dulu. Faham. Seminggu lah, dekat seminggu. Jalan-jalan, pusing-pusing dulu baru tunjuk kat korang semua. Ui, Azan je jadi videographer. Ya. Tengok cara dia. Wah, berpuluh-puluh. Fotografer kita yang pertama dia dah KO. Biasalah kan, tak sihat. Kena upgrade ah. Nak upgrade ah. ZX25 okey oh. Okay, Bel. So nanti insyaAllah lah ada rezeki sikit kita tukar. Semua-semuanya. Thank you korang. 1 week later. So korang dah tengok kan reaction semua AIT buat motor Fika. And Fika save the best for the last, iaitu my own partner Irfan Daniel. Irfan, Yes. kau nampak antara banyak-banyak motor ni, Okay. mana satu motor aku? Of course, Pika. Sedangkan aku nampak lagi dekat time aku dekat umrah lagi tu. Oh iya ke? Aku dekat Mekah lagi. Aku stok. Time tu kita belum berpartner lagi kan. Tapi aku stok kau. Ush. Aku nampak siapa kau masuk ke apa tu? Ush, Pika masuk AI team. Terus aku stok. Dia main motor ni. Okey, lepas tu kau nampak motor aku, motor yang Aku tahu. Okey. Foto motor hijau kau tu Ninja 250. tahu, bijak. Lepas tu kedua sekarang motor kau warna putih. Oi. Putih gold black. Iaitu ZX4. Betul kan? Bijak. Ni belakang ni motor kau. Patutnya kau cakap kau ada hati dengan aku. Macam mana kau tahu Kenapa semua kau benda? mimpi betul? Macam mana kau tahu semua benda? Kau berharap aku try kau lah ni? Tak.
Habis tu kau balik-balik macam tu? Sebab kau yang try aku sekarang ni. Dah kau yang balik-balik Alah. push Tak, aku. aku masalahnya aku tanya kau. Konten kita masih bergaduh ke apa? Dah masalahnya aku tidak pun plan benda-benda begini. Aku cap Pika, esok kau mau shoot konten kau kan? Ha. Terus kau cap, yes. Kau tengok pakaian ni. Kau ikut lagi warna aku. Apa benda warna ni? Abe dia kasih rosak. Abe dia kasih rosak bench Abe. Dia kasih patah, bengkok sudah. Bukan, dia Ni memang patah. sepatutnya- Dia memang patah macam ni. Kau ingat aku tak tahu ke? Sorry Ipan tak boleh kenakan aku. Salah orang Kau Ipan. tengok partner kau angkat satu tangan. Oh my god. Aku pun boleh. Kena bagilah. Apa kena bagi? Selain protect kau, siapa lagi aku kena protect? Bagi Aku tahu. je lah. Kau je. Siapa lagi? Okay, sebenarnya Pika gini, aku jujur sama kau. Apa? Sebenarnya aku protect orang lain dan kau. Kenapa juga kau meminta aku protect kau? Nah, nampak sangat kan kau? Wow. Dia tak dapat aku, weh. Dia kata aku. Enggak. Kau minta protect ni sebab kau suka aku ni kan? Ketara. Ipan, kalau macam ni lah gayanya, kita buat prank sekali. Tak apa. Enggak, ini bukan konten prank lagi guys. So, bagi tahu apa kita membuat hari ni. Hari ni Fika nak tukar exhaust standard Fika kepada exhaust bunyi pak sikit. Supaya boleh tutup mulut dia ni, dia tak bercakap-cakap banyak-banyak. Dia kalau tak ni bel-bel je. Aku kalau dengar Tak guna kalau bunyi tup tapi duduk belakang. Tak guna. Bagus lagi kalau duduk belakang ikut right sekali. Tapi ini tak ikut. Tak guna juga. Kau pergi minta gambar aku sekarang. Minta. Aunty, ni hao. Minta. Aunty, jangan risau. Kami banyak jaga kami punya geng-geng family. Jangan risau Aunty. Keselamatan kami utamakan. Kami Sembang je lebih, kalau Mama. perempuan Mama, yang dia ikut. sembang je lebih, Mama. Kalau perempuan ikut kami jaga ya. Aunty jangan risau. Astaga, kau setakat jaga kau, aku jaga solat aku dekat Allah pun teratur, apalagi kau. Dah solat Zuhur belum? Hah? Dah solat Zuhur belum? Sudah. Mana bukti solat Zuhur kau? Oh, takkan aku masuk dalam footage. Ipan tengah solat. Menunjuk betul. Okey, sejujurnya kita dekat exhaust motor Fika. Fine. Kalau ambil exhaust aku jap. Lambat. Dia rasa awal lambat temenung ni. Enggak, Vika. Oh, thank you, Fan. Sama-sama, Vika. Okay, so kita tinggalkan tugasan ni untuk lelaki. Wah, gitu je kau buang dekat aku, ha? Sebab ini tugas lelaki saya rasa. So, saya tinggalkan tugas ni untuk lelaki, Fan. Boleh. Kau minta tukar exhaust kan? Ya. So, sekarang kita nak tukar exhaust motor ni supaya dia tak ada bunyi pak lagi. Kau tukar kan? Pandai tak? Pomen kot. Pandai tak? Pomen kot. A few minutes later. Jadi apa upah aku ni? Aku suruh pasang ni. Okey, Zuharan. Tengah bunyi ya. Macam mana puas hati? Puas. Nah, Aku Terima kasih. aku cut sugar. Aku nak boleh makan coklat. budak je kan memang semua nak kakak sugar. Jadi kita buka lah ni kan. Lepas ni kau jangan makan nasi juga tau. Nasi pun sugar. Nasi kata budak cup. gym, kata budak gym, kata Nasi budak gym. cup. Tak. Nasi pun sugar, kata budak gym. Nak lawan Nasi budak. cup. Tak payahlah. It's different. Same. Tak boleh dengan saya, Ben. Geli Nampak kau sangat. dengan Pika ni. Nampak sangat. Kau part dengan aku sebab terpaksa je keripan. Terpaksa lain. Kau baik-baik. Kau romantik dengan dia macam kau. Ya. Cepatlah. Geli weh. boleh. Sumpah geli weh. Kita orang awal-awal konten pun dah aku kau dah. Susah weh. Ika, pada siapkan motor Ika. Pika,
Ipan sudah siap. Awak lah pula. Cubalah. Awak, saya dah siapkan motor awak ni. Awak tengok motor awak ni. Gelisah. Sumpah geli. Sudahlah satu umur. Kan satu umur. Lagi geli Dia sumpah Tak geli. boleh? Lagi yang tak boleh. Ini mau sit memang tak boleh lah. Hati-hati. Hati-hati. Mana? Kamu nampak tak dia tadi? Oh, sudah. Sini. Sini. Oi. Hati-hati. Aku risau dia nak hati-hati. Mana so dia ni? Boleh pula dia main putar-putar. Enggak, aku baru tolong dia tukar exhaust tadi kan dah. Dia kan mesin jahit sebelum ni. Aku baru tukar apa? AC project. Dia putar. Dia dapat dia U-turn dekat. Alah. Mana dia? Dia putar ni. Kejap lagi situ. Oh. Motor ni. Motor mana? Ini biasa. Kena balik sikit. Mana Pika? Kalau tengok cara macam gong ni. Laju kau. Pika! Stop. Macam mana? Okey ke? Macam bawa pergian. Dekat. Alamak, tak banyak berat. Aku tak pandai. Motor pinjang. Tak pandai. Motor pinjang. Motor pinjang. Jangan jadi sama lah. Break. Kita boleh tahu. Okey. Beri dia. Abang. Beri dia. Free. Engkau beli ke tak beli ke? Aku tetap cakap motor pinjang. Beli ke tu? Dah kan dah. No. Padang lejek. Ada ni sembarang Marfika je. Masa yang mana orang Pika? Ipan dah nak make up aku. Aku tolong pula tadi. Aku tolong tadi. Okey. Okey tak kan dah? Okey benda. Kau kan selalu ajak aku tak boleh bawa motor. Bukan kau. Ada ejek. Fakta. Ada ejek. Aku tak ejek apa-apa pun. Itulah. Apa? Tak cakap. Ada kau. Saya reda je. Apa dah main kat sini? Nampak sangat tak pandai boleh belajar. Aku tahu lah. Mana ada macam tu? Habis niat Bagi dah masa dekat dia. Baik-baik pula tiba-tiba. Jarang dia baik-baik dengan aku. Ya, jangan. Jarang. Dia masa. Motor-motor macam ni bukan senang-senang tau. Kalau jatuh jadi macam mana? Itulah nasihatnya saya Ifan kat Fika. Sebab Fika pun yelah kita kan kosong, zero kan masuk sini. So Ifan kat Fika yang sangat bagus. So Fika harap Fika dengan Ifan sama-sama boleh buat konten sama-sama banyak-banyak untuk korang semua. InsyaAllah. So Ifan, outro kita macam mana? So what is our plan to outro? Okay guys, setelah beberapa konten kami post, Tak ada outro, tak ada Tidak intro. outro. Memang boom je bagi. intro macam biasa, intro sendiri-sendiri apa semua. Intro macam biasa lah, kita masing-masing macam Hai, Assalamualaikum, welcome back to Irfan Daniel. This is your Tanak Wagu Sabahan Boys. Hi, welcome back to YouTube Pika. Onyo Pika Pikachu. Nah, itu intro Intro kami. kita orang. Tapi kalau outro ni kan biasa normally memang direct 2 orang Yo. terus. Intro aja boleh seorang. Tapi kalau outro ni Hai Pika. saya Ipan, Kami Kapan. Sampai lah. Okay. Okay, Boleh. so thank you semua for watching. Thank you guys, thank you for support. Alright, kita jumpa di next content lagi guys, okay?
Dan lagi lah kecam saya. Jatuh. Tak, aku pun kena kecam juga masalah ni. Oh ya ke? Oh, idea aku kan. Satu lah kau kena kecam. Tapi orang Sama-sama notice kena kan? Orang notice kan? Sama-sama kena kecam, kita So rakit je. guys, konten kami lepas ni kamu enjoy, okay? Sebab dorang sudah tengok konten aku yang kita main rock climbing. Oh ya, betul. Baru konten ni baru keluar. And then kamu tunggu lagi di next konten Pika. Dan Pika mengharapkan kalau konten ni boleh dapat hit 100k, kita orang akan pergi ride jauh-jauh. Yeah. Dan kita akan buat aktiviti luar biasa. Sebab kenapa kita orang minta 100k? Sebab nak buat aktiviti luar tu agak memerlukan sedikit pitih juga. Dan effort yang sangat besar. So kalau boleh, kalau korang sahabat Pika dengan Irfan lebih bersemangat untuk buat konten untuk korang semua. Okay? Bye everyone. Bye. Thank you. Assalamualaikum.